Okay. Okay. Bunyi lah. Memang start. Memang rekod dia tadi lah. Rekod tadi. Sub dia bye-bye. Kami tak ada nak rekod. Tak ada rekod. Nanti kami tengah ambil untuk footage thumbnail. Aduh sayang. So, Apapun semua tak semua tak Okay. kan buat dengar Ada lagi bunyi. kan. Still lagi dengar. so last orang kata late game. Welcome back to Letlu TV. Okay gang, sekarang kami berada di Kilang Sawantangan. Yang top sekarang ni lah, aku kata kan. Tempat yang top, tempat pilihan kita kali ni. Sebab apa kita main sini, kita takkan pilih tempat-tempat yang destinasi yang orang kata tak tertarik lah. So tempat ni paling tertarik sekali. Banyak gangguan apa semua. So apa kisah dekat sini? Yang saya dapat pasal artikel kat sini, kes dua terjadi kematian. Satu, seorang gadis yang mati dalam satu tong, dia terjatuh dalam tu, mati. Dan yang nombor dua, lelaki berbangsa India. Yang tu yang saya dapat tangkap, dia kata tangan dia hancur, tersepit lah. Dan badan dia pun hancur, pun mati dekat sini juga. Tanya, diorang dapat artikel yang pasal kenapa kilang ni ditutup. Kemungkinan kena badi. Sebab ada yang dikatakan banyak insiden depan tu. Allah alam lah. Yang kedua mungkin pindah. Yang ketiga mungkin faktor ekonomi. Itu yang kami dapat info. Okay, ramai yang bertanya kenapa kami buat eksperimen berkemah daripada segi yang tak mau buat macam nyali, ini paranormal. Ada sebab tertentu kan. So kami nak rungkaikan balik dekat hampa sebab apa kami buat. Sebab ramai sangat yang tak follow up kami daripada awal. Sebab tu diorang tak tahu benda ni. Kenapa kami buat berkemah ni? Semua ada sebab. Jadi misteri-misteri kita rungkai dia. Itu Sebab tu sampai kita boleh buat berkemah. Kenapa kita tak buat seorang? Kita pernah buat seorang. Seorang tu dah pernah. Contohnya dia ni pernah buat seorang. Sebelum ni memang kami tak pernah rasa gangguan selama 2 tahun. Kami kata benda tu tak ada. tak ada, kami tak percaya. Betul. Tapi kami sekali dia kena kat tempat tu, Kami percaya tu. ada lagi. Tapi penampakan tu hanya terakam. Untuk depan mata tak ada. Benda ni agak pelik kan. So bila kita test, okey. Bila pipa orang pun kacau, kemungkinan kita boleh tahu, oh, seorang dah buat pun Kena. kena. 4 orang pun kena geng. Nak cakap macam mana? Kita dah tengok paranormal yang buat solo, gangguan dia pun di tempat tu pun tak kena macam kami kena. Tu agak pelik. Kemungkinan time. Dia ada masa, dia ada waktu dia ada perangai dia. Pangai dia spesies masing-masing nak pangai lah. So apa yang kami dapat daripada buat uji nyali seorang diri sampai kami kena, so kita jawapannya kita dapat benda ni dia tak mau tunjuk diri dia. Betul. Dia seakan dia tahu kita nak rakam dia. Dia pun ada otak kan. Yang pengen kita yang ada dia. So bila kita buat berkemah 4 orang, terbukti benda tu gangguan dia tu heavy. Lagi heavy kan? Lagi Lagi heavy. heavy. Lagi heavy kan. Sebab tu kami main 4 orang. Berapa nak main? Nak main seorang-seorang? Sebab kita dah buat dalam benda tu. So kita bawa untuk orang, kita bungkai benda tu. Macam mana dia for real horror ni. Betul. So kita tak boleh cakap. Dia pengalaman masing-masing. Ada, kita tengok juga kan para-para lain buat kan. Ada. Yang paranormal pun ada buat. Ada yang buat seorang kena. Mereka ada pun 2-3 orang. Ada yang juga main tempat kami, tempat yang sama kan. Gangguan dia tak sama. Kemungkinan dia ada, orang kata dia duduk satu tempat tu, dia ada macam pot dia. Contoh macam kita pergi kita nak dengan orang tapi ada tempat tu duk kena kat situ lah. Tapi di tempat lain tak ada apa. Walaupun dia dekat dalam kawasan tu, kami pelik sebab kami kaji benda tu. So, untuk korang follow up. Korang tahu kami punya step-step yang seterusnya. Boleh tengok kami punya. Tapi apapun korang kena tengok video kami sampai habis tau. Dan jangan lupa subscribe dan follow kita orang. So apa akan jadi? Let's go. Kita start. Dia boleh bertukar wajah, boleh membuat suara. Jom. Nok harong. Sekali mama lipat lah siut.
Si. So. Tu kira ada Ni kalau terkunci masalah demam. kita ada kenyang-kenyang. Wih, tinggi gila. Dah. Kau. Guys, kita sekarang ada kilang apa tu? Kilang sarung tangan. Kilang sarung tangan. Geng, sepanjang kami explore dalam kawasan kilang ni, belum ada apa-apa gangguan lagi. Masa time kita orang duduk kat sini, kita orang nak setting kamera, nak berkemah kat sini lah. Saya dengar gangguan dekat area sini. Dan kami punya kru seorang lagi, Arash, dia nampak dekat area sini ada gangguan juga. Apa pun kita nak kena setting kamera dulu. Overall memang tak ada apa-apa bunyi lagi daripada sepanjang kami masuk. Dia orang saja yang dengar bunyi tu. Kita tak boleh sah lagi bunyi binatang ke apa sebab dia slow sangat. So dia punya, macam mana nak cakap, daripada awal kita masuk dia tak macam gangguan macam mana kilang favourite kami. Oh, yang tu top oh. Masuk ni memang masuk-masuk dah kena dah. Episod sebelum dah baru kena tengok Sampai habis. So kita akan berkemah kat sini. Ada juga bunyi-bunyi macam tadi, bunyi macam tak tahu bunyi apa. Nak dengar? Ada bunyi. Dengar. Apa pun, stay tune. Kami nak setting kamera dulu. Ya? Hai bang. Kerja sini ya bang? Tengok. Tak kerja. Ni atas. Bang. Dah lama tak kerja kilang bang. Tengok. Alah, time ni tak ada tu. Tadi dia bergegak ni. Guys, so kita punya leader diorang dengan satu cameraman kita tengah set up kamera. So, tadi aku dapat shot something. Shot something. Tu apa dah? Sekejap aku tunjukkan apa. Di bahagian sini ada bunyi. Tapi masa tu aku tengah senyap tu. Semua orang tengah senyap aku seorang yang bunyi tengah ni. Bunyi macam tak tahu lah, macam plastik ke apa ke. Dia macam tarik ke pijak lebih kurang macam tu lah. Aku dapat jackpot tu. Aku tak overthinking, tapi aku syak memang benda tu bukanlah benda yang macam tikus pijak ke apa. Dia macam orang pijak. So apa-apa pun, let's go. Tunggu lagi bersama saya Arash ataupun orang KL panggil Ash. So aku nak tunjukkan apa Sam. Tengok Bismillah. Bunyi macam besi. So guys, kita nak masuk dah. Yes, let's go. Tutup lampu buka balik. Aduh, akulah yang tak seronok ni. So geng, kita dah masuk dalam kamera geng. Sudah ditutup. Dari yang masuk tak ada Gangguan dia kurang. Itu tak tahu benda. Arash, terdengar apa-apa? Aziz? Kita lagi. Apa yang tengok dia?
Setiap level ada level. Tadi lawan kilang favorite. Muka berpeluh. Dia punya reaction kurang sikit. Ini bagi non-stop. Okey. Okey, geng. Gimana ni? Sebab kami semua dah bermandi, perut dah berbunyi. Perut dah bunyi kan?
Kami lagi nak tahu ni. Okay. Okay. Bunyi lah. Memang start. Memang rekod dia tadi lah. Rekod tadi. Bola tadi. Kan? Benda gerak kan? Bunyi macam ayak guruk. Dalam ni. Ha. Bunyi guruk. Atau benda yang macam tengah benda panas. Macam air panas tengah masuk kan. Guruk kan ni. Late game orang dah tak nak besar. Time nak balik pun dah kacau geng. Dah rekod dah, ada 2 bukti. Okey geng. Okay. Apa yang kita dapat kat kilang ni, dia tak sama macam kilang yang February ni. Favorite ni lah. So bila kita main daripada awal, overall memang tak ada bunyi apa-apa. Gangguan manja-manja lah awal-awal. Sampai kita dia main sunyi lah sebab tempat ni bergaul. Sekali dia hempuk pun berdengar jelas. Berdesing tinggal. So lepas kami keluar daripada tempat ni, masa dalam kemah tu dia macam manja-manja lah, dia tak berhempuk apa pun. Jadi bila kita keluar, start dia macam sub, dia bye-bye. Kami tak ada nak rekod. Tak ada rekod, dan tu kami tengah ambil untuk footage thumbnail. Aduh sayang. So Apapun semua nak Okay. kan buat dengar Malam lagi ni. kan. Still lagi dengar. So last orang kata late game. So mungkin ini jenis yang orang kata, Lepas nak balik dia buat kacau. Tapi Allah malam lah. so dia ni jenis-jenis yang orang kata ada spesies lah. Ya. Dia tak sama macam mana tempat lain. So lain orang lain pengalaman. Kita tak boleh nak kata tak ada sebab kita dah kenal. Okay. Alright. So yang ni mungkin dia jenis lain. Kita tak boleh nak expect macam mana kita dapat kat tempat kilang favorite itu. Mungkin dia ada cara dia. Dia ada nice style ni. Pertama tadi kita make dulu ni ada usik tangan. Sarung tangan dia. So dia terus dia macam bawah. So mungkin sebab tu kot dia bebay. Dia tarik sah. Kuat kan? Logik kan? Kejut, habis kejut bau Tu pun ada bunyi lagi. Ya kami gelak tu yang muka serius.
So, tadi pun saya nampak macam ada something bayang hitam kat situ. Tadi saya punya member Y saya pun sama kau. Dia nampak belah sini lah. Sebenarnya kena balik. Dia alik dia kadang. Balik. So cerita dia macam ni lah. Benda ni dia ada jenis, ada perangai dia. Mungkin yang ni Dia tapi ubah. dia ada tadi kan, tapi dia tak buat satu bunyi apa-apa. Dia muncul tapi dalam gelap kan. Kita datang benda ni dia tak dekat dengan manusia. Okey. Right. Okay, so setakat itu saja kita punya experience hari ni. Apa geng? Korang kena tengok kami punya video sampai habis. Oh, korang tahu. Boleh pun. Sebab apa kami boleh buat buat berkemah ni. Ada sebab kami berkemah. Okay, geng. Ciao.